Sehingga ke hari ini, aku masih lagi tertanya-tanya tentang apa yang berlaku pada kita orang pada malam hari kejadian masa kita orang pergi ke rumah berhantu. Dan pada mulanya, aku menganggap semuanya hanya sebahagian daripada satu persembahan rumah berhantu tersebut. Namun selepas kejadian itu, aku mula percaya bahawa tidak semua perkara yang berlaku dirancang oleh pihak penganjur di rumah berhantu itu adalah dirancang. Ada lagi perkara yang bukan dirancang. Dan kejadian itu berlaku ketika sebuah pesta besar diadakan di bandar tak jauh dari tempat aku tinggal. Seperti biasa, terdapatlah pelbagai permainan, gerai-gerai makanan dan beberapa tarikan lain yang menjadi tumpuan para pengunjung. Dan salah satu dia yang paling popular pada ketika itu ialah sebuah rumah hantu yang dibina ataupun yang dibuat terletak betul-betul di kawasan hujung tempat pesta tersebut. Dia maknanya tadi agak kejauh sedikit daripada kawasan permainan dan tempat makan yang lain-lain. Dan rumah berhantu itu kelihatan agak jauh dan lebih menyeramkan. Walaupun itu bukanlah kali pertama aku dan rakan-rakan aku masuk. Tapi bagi kita orang ini lebih menyeramkan berbanding yang pernah aku lihat sebelum ini. Sebabnya bangunannya dibuat menyerupai rumah lama yang usang. Dengan lampu malap berwarna merah dipasang di sekelilingnya, manakala bunyi tangisan dan ketawa-ketawa yang menyeramkan dimainkan melalui pembesar suara yang dibina khas. Walaupun ramai yang keluar selepas masuk ke dalam rumah itu sambil ketawa-ketawa, aku dan 3 orang lagi rakan aku tetap ada perasaan gemetar sedikit pada waktu itu. Itu yang aku agak pelik. Banyak-banyak rumah berhantu yang ni kita orang rasa lain macam sikit. Namun kerana ingin mencuba pengalaman tersebut, kami terus beratur. Kita orang pun beli tiket untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan sebaik sahaja pintu masuk ke dalam rumah itu dibuka, kami pun mulalah berjalan melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap. Hanya cahaya samar-samar daripada lampu kecil yang membantu kami melihat jalan di hadapan. Dari semasa ke semasa muncullah pelakon-pelakon berpakaian hantu yang menjerit dan yang menakutkan pengunjung-pengunjung yang masuk ke kawasan itu. Kadang-kadang kami ketawa setiap kali selepas kami terkejut dengan gelagat pelakon yang berada di dalam. Dan pada ketika itulah semuanya kelihatan nampak macam normal. Nampaklah macam diorang ni pelakon. Namun ketika sampai di satu bahagian yang menyerupai sebuah koridor hospital lama, disitulah suasana dia mula berubah. Aku dan rakan-rakan aku terdengar bunyi langkah kaki berada di belakang kami. Pada mula dia, aku menyangkakan ia adalah kumpulan pengunjung yang masuk selepas daripada kumpulan kita orang. Tetapi apabila aku menoleh semula ke belakang, tak ada sesiapa pun yang berada di belakang kita orang. Jadi aku hanya menganggap bunyi itu yang datangnya mungkin datang daripada kesan audio yang dah dipasangkan oleh pihak penganjur. Itu fikiran aku. Namun beberapa minit kemudian, bunyi langkah itu seolah-olah kedengaran lagi. Namun kali ini lebih jelas bunyi langkah dia. Bunyi seperti orang berjalan mengikuti kami daripada belakang. Ianya bunyi seolah-olah seperti seseorang sedang berjalan di belakang kami. Jadi seorang rakan aku turut juga mendengar. Dia pun perasan ada bunyi di belakang dia. Dia menoleh ke belakang, lalu dia bertanya pada kita orang sama ada orang lain ke yang berada di belakang kami. Namun jawapan kami bertiga ni serentak menjawab dia, lorong ini kosong, tak ada orang lain selain daripada kita. Itu kata kami. Dan masa itulah kami dah mula rasa tak sedap hati. Dan ketika kami berjalan menuju ke salah satu bilik yang seterusnya,
Di situ aku ternampak seorang wanita berbaju putih berdiri statik di hujung lorong dengan rambutnya yang panjang menutupi wajah dia. Pada mulanya aku ingatkan ini juga mungkin pelakon yang disediakan oleh pihak penganjur. Salah seorang pelakon tadi, kata hati aku. Namun yang pelik dia, yang aku nampak wanita itu hanya berdiri diam, tak bergerak langsung. Dia tak berbunyi, tak ada menjerit, tak ada bunyi jeritan seperti pelakon-pelakon yang tadi ni. Dia ni hanya berdiri statik. Tak ada langsung sebarang aksi dia. Selepas beberapa saat, lampu di lorong itu berkelip-kelip sebelum ianya padam seketika. Pada mulanya kita orang ingatkan ini hanya lintar pintas biasa. Tetapi apabila lampu itu menyala semula, aku perasan wanita yang tadinya berdiri di hujung lorong tersebut dah tak ada dekat situ. Jadi aku dengan rakan-rakan aku cakap dengan dia orang, jom kita kena bergerak dengan lebih laju untuk keluar daripada tempat ni, sebab aku dah nampak sesuatu yang pelik. Jadi aku dan rakan-rakan aku mulalah berjalan dengan lebih laju untuk tinggalkan kawasan tu. Dan ketika kita orang hampir sampai ke pintu keluar, salah seorang pekerja rumah hantu yang sedang bertugas ketika itu tiba-tiba dia bertanya kepada kami sesuatu. Pertanyaannya itu yang membuatkan bulu roma aku dan kawan-kawan aku terus meremang. Awak semua tadi masuk berlima ke tadi? Bila dia bertanya begitu, kita orang saling berpandangan dan aku terus menjawab kan. Kami hanya masuk berempat, bukan berlima, kata aku. Kenapa? Bila aku jawab begitu, aku nampak muka pekerja itu terus berubah. Sebab dia memberitahu, dia cakap dengan kita orang, dia nampak daripada monitor ataupun CCTV disediakan di situ. Dia nampak kita orang ni 5 orang yang masuk ke koridor hospital tadi, tapi yang keluar ada 4, seorang lagi tak keluar. Jadi maknanya tadi 4 orang lelaki, betul lah kita orang 4 orang lelaki, dan yang seorang itu seorang wanita berbaju putih yang berjalan beberapa langkah di belakang kami. Itu kata dia. Kami terus terdiam apabila dia kata macam ni. Dan pekerja itu menyangkakan mungkin wanita itu sebahagian daripada kumpulan kami. Jadi kami pun cakap, tak, kami hanya masuk 4 orang je. Mana datang lagi seorang. Jadi selepas mendengar penjelasan daripada kami tadi, dia bawalah kita orang untuk memeriksa semula rakaman kamera bersama pekerja-pekerja yang lain. Jadi kita orang ni sama-sama tengok CCTV di mana dikatakan kami nampak berlima, ada seorang perempuan yang tak keluar, yang keluar ada 4 lelaki, iaitu kita orang tadi. Jadi kami pun rasa ingin tahu, jadi kami pun tengoklah rakaman tersebut. Apa yang kami tengok betul-betul membuatkan darah kami rasa dingin di dalam bilik kawalan tersebut. Sebab di dalam rakaman itu memang jelas terdapat 5 susuk tubuh berjalan di koridor hospital tersebut. Hospital buatan di dalam rumah berhantu. Jangan silap, ini bukan hospital betul, ini hospital buatan di dalam rumah berhantu. Dan 4 daripadanya itu adalah kami lah. Manakala seorang lagi, itulah wanita berbaju putih yang berjalan perlahan-lahan di belakang kita orang tadi. Dan yang lebih menyeramkan, tak ada seorang pun pekerja di rumah hantu itu mengaku memakai kostum seperti wanita tersebut yang kita orang tengok di dalam CCTV itu pada malam itu. Jadi kita orang jadi yang pekerja tadi dia terus report, dia terus beritahu kepada pengurus. Jadi menurut pengurus rumah hantu berkenaan, mereka tidak pernah menyediakan watak wanita berbaju putih. Kerana tema rumah hantu mereka pada tahun ini itu adalah hospital terbiar. Itulah tema rumah berhantu mereka. Dan sejak malam itulah rakaman tersebut terus menjadi cerita yang sering dibualkan oleh pekerja-pekerja di pesta tersebut.
Ada yang mengatakan ia hanyalah gangguan kamera. Ada juga yang percaya sesuatu yang tidak diundang telah menyumbang masuk ke dalam rumah berhantu tersebut. Namun, sehingga kini bagi kita orang, setiap kali aku terlihat rumah hantu dekat mana-mana pesta sekalipun ataupun karnival, aku mesti teringat. Dan ingatan aku pastinya terarah kepada wanita berbaju putih yang berdiri diam di hujung koridor pada malam tersebut. Dan aku masih tertanya-tanya juga, jika dia bukan pelakon rumah hantu tersebut, jadi siapakah sebenarnya yang berjalan bersama dengan kita orang pada malam tersebut? Sekian.